Hai semua, ada pengumuman penting daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, terutamanya untuk usahawan dan pembayar cukai yang menjalankan perniagaan kecil dan sederhana. Pada 5 Jun 2025, kerajaan telah mengumumkan penjadualan semula pelaksanaan sistem e-invoice bagi perniagaan dengan pendapatan di bawah 5 juta ringgit. Keputusan ini diambil selepas mengambil kira komitmen dan cabaran yang dihadapi oleh perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS dalam mematuhi keperluan perundangan berkaitan e-invoice. Berikut ialah keputusan yang telah diumumkan oleh Kementerian Kewangan. Pertama, pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan di bawah RM500,000 dikecualikan daripada pelaksanaan e-invoice buat masa ini. Kedua, bagi pembayar cukai dengan pendapatan tahunan melebihi RM1 juta hingga RM5 juta, pelaksanaan e-invoice ditangguhkan kepada 1 Januari 2026. Dan ketiga, bagi yang pendapatannya sehingga RM1 juta, pelaksanaan e-invoice ditangguhkan ke 1 Julai 2026. Untuk memudahkan pemahaman, berikut ialah garis masa baharu pelaksanaan e-invoice. Fasa 3, untuk pembayar cukai yang mempunyai pendapatan melebihi RM5 juta hingga RM25 juta. Pelaksanaan bermula 1 Julai 2025. Fasa 4, untuk pendapatan antara RM1 juta hingga RM5 juta bermula 1 Januari 2026. Dan fasa 5, untuk pendapatan sehingga RM1 juta bermula 1 Julai 2026. Sepanjang tempoh kelonggaran selama 6 bulan yang diberikan ini, pembayar cukai dibenarkan untuk mengeluarkan e-invoice yang disatukan, iaitu: pertama, membenarkan semua industri untuk keluarkan satu e-invoice bagi semua transaksi yang disatukan. Kedua, tiada had terhadap maklumat yang dimasukkan dalam ruangan keterangan produk atau perkhidmatan. Dan ketiga, jika pembeli mohon e-invoice, penjual dibenarkan keluarkan e-invoice disatukan tanpa perlu satu e-invoice untuk setiap transaksi. Namun, mulai 1 Januari 2026, e-invoice disatukan tidak dibenarkan bagi sebarang transaksi jualan atau perkhidmatan yang melebihi RM10,000. Pembayar cukai wajib keluarkan satu e-invoice untuk setiap transaksi tersebut. LHDN komited untuk terus memberikan sokongan dan panduan kepada semua pembayar cukai bagi memastikan pelaksanaan ini berjalan lancar. Jadi, pastikan anda bersedia mengikut fasa pelaksanaan masing-masing. Jangan tunggu saat akhir.